Syarat sah semayang kena tahu. Syarat wajib semayang tahu. Banyak benda lah tuan-tuan. Jadi itu yang diajarkan oleh baginda SAW melalui para ulama sampai ke kita, untuk tubuh kita. Sebab tu kalau dari segi tauhid tadi, itu kena ngaji sifat 20. Kalau dari segi fiqh, kena ngaji pula cara ibadah. Tak jadi tidak tak ngaji. Orang gelak ilmu fardu ain. Lepas tu tambah satu lagi, ilmu ikhlas, namanya ilmu tasawuf, kena ngaji. Tak ngaji ibadat, sebabnya ilmu tauhid untuk mengesahkan iman kena Allah. Ilmu fiqh untuk mengesahkan ibadah. Ilmu tasawuf untuk mengesahkan pahala. Pergi ke Mekah. Pergi ke Mekah. Si Ahmad pergi ke Mekah. Orang Kaabah tuk haji. Tuhan Kaabah tak haji. Orang Kaabah haji mabrur. Tuhan Kaabah haji Marlboro. Balik ngisap rokok lagi. Sebelum pergi Mekah ngisap rokok, balik menonggeng ngisap rokok lagi. Dia orang pergi Mekah patut berhenti dah rokok lah. Gitu. Faham tuan-tuan? Besok masa kita bercara di padang mahsyar, tu dia kata Ahmad menunaikan haji. Dia ada dua kolom bawah tu. Satu pahala, satu dosa. Pelik. Jadi pandangan manusia Haji Ahmad, pandangan Allah tak haji. Dia pergi haji, kerak, duit banyak, jumpa kawan dia. Kau dia tak tahu pergi umrah. Awak sekali pun tak pergi. Bangsatnya hidup-hidup tenyihnya kawan tu. Dan terang-terang dia bangga tu. Kau haji dah 3 kali, awak umrah pun tak terbuat. Datang ujubnya, datang takaburnya, batal pahala ibadah tuan-tuan. Betul pergi Mekah kalau tak ngaji tasawuf. Ribu dah habis duit. Kalau dia tak reti nak taubat daripada hati dia yang berasa gitu, sejak daripada pergi tu, ego dia sejak daripada pergi kena duduk dalam hati dia. Kita kata dia Tok Haji Ahmad, tapi sana tulis Haji Ahmad dari segi pahala kosong, dari segi dosa takabur, riak, batal pahala. Dosa ada, pahala tak ada. Faham tak? Ini namanya batal ikhlas. Batal ikhlas. Jadi sebab itu 3 ilmu untuk kena ngaji belaka. Tauhid untuk sah iman, bagi parahnya tak sah iman, kafir, syirik dan sebagainya. Parah benar itu. Tak ngaji fiqh, semayang tak sah, puasa pun tak sah, haji tak cukup rukun, tak pergi wukuf di Arafah, awet lah. Lepas itu dari segi ikhlas, bangga depan anak buah. Kau nak pergi lagi pagi bulan ni, nak pergi umrah lagi, asyik lagi umrah dia, cerita kau orang. Terjaga hati, senyap-senyap lah kalau kita nak pergi pun ibadah kepada Allah Ta'ala. Jaga baik-baik tuan-tuan. Kadang-kadang dia jadi ibadah menjadi kebanggaan, membatalkan pahala tuan-tuan. Kadang jiran tetangga kita itu ada orang tanya, haji ni, pahala haji wajibnya dalam keseumur hidup sekali je tuan-tuan. Hak wajibnya sekali je. Dia terima haji yang pertama sekali tu lah, sah tu lah. Hak yang kedua tu semua dah hukum sunat mereka dah. Pahala sunat tak sama dengan pahala wajib tuan-tuan. Apa hak wajib selesai. Umrah gitu juga. Ini kita lah semua pergi umrah. Orang negara nak dapat 2 pahala haji tuan-tuan.